Nama aku Farid. Umur aku baru 27 tahun. Orang kata umur muda ni patutnya penuh dengan tenaga, penuh dengan semangat. Tapi sejak setahun kebelakangan ni, hidup aku berubah jadi sesuatu yang aku sendiri tak sangka. Semuanya bermula selepas ayah aku meninggal dunia. Malam tahlil ketiga, aku ingat lagi. Masa tu aku rasa badan aku panas semacam. Demam, tapi bukan demam biasa. Urat aku rasa tegang, sendi macam nak tercabut. Bila tidur, aku sering mimpi benda yang sama. Berulang kali aku berada dalam hutan gelap dengan bulan mengambang, dan dari jauh aku dengar bunyi mengaum, garang, seakan bunyi harimau. Mula-mula aku ingat mimpi itu cuma mainan tidur sebab aku terlalu letih. Tapi semakin hari, mimpi itu makin jelas. Aku nampak seekor harimau belang besar. Matanya merah menyala, merenung aku dari celah pokok. Aku cuba lari, tapi kaki aku kaku. Kadang-kadang dalam mimpi itu, harimau itu akan melompat ke arah aku. Dan bila aku tersedar, aku dapati dada aku penuh dengan lebam, seperti ada sesuatu mencakar kulit aku. Mak aku mula risau. Dia kata ni mungkin bukan sakit biasa. Tapi aku tetap degil. Aku masih cuba rawat dengan hospital. Doktor kata aku sihat, cuma badan aku selalu lemah tak bermaya. Berat badan susut, mata jadi cekung, dan aku mula takut nak tidur. Satu malam, aku betul-betul nampak dengan mata kepala aku sendiri. Waktu tu aku terjaga sebab terdengar bunyi cakaran di tingkap. Aku bangun, aku tengok tirai berayun. Dari celah tirai tu, aku nampak sepasang mata merah menyala tepat memandang aku. Aku kaku, tak boleh bergerak. Bunyi nafas kasar, macam bunyi binatang besar sedang menahan marah. Bila aku jerit, mak aku berlari masuk. Tapi bila lampu dinyalakan, tak ada apa-apa. Esoknya, mak terus bawa aku berubat dengan seorang ustaz di kampung sebelah. Masa tu barulah aku tahu rahsia yang selama ni aku tak pernah tahu. Ustaz tu kata, dalam keluarga kami ada saka harimau turun-temurun. Katanya, saka tu asalnya dipelihara oleh moyang aku dulu sebagai penjaga dan pendamping. Tapi bila sampai ke generasi ayah aku, saka tu tak dilepaskan. Dan bila ayah aku meninggal, saka tu mencari pewaris baru dan akulah orangnya. Ustaz tu kata, saka bukan boleh suka-suka lepaskan. Kalau aku tak nak, saka tu akan terus mengganggu sampai badan aku hancur atau aku sendiri mati. Malam tu, ustaz buat rawatan. Badan aku dipicit, dibacakan ayat-ayat tertentu. Tiba-tiba aku rasa panas yang amat, macam ada api menyambar dari dalam urat. Aku menjerit. Aku rasa kuku aku panjang mencakar lantai. Dan dari mulut aku keluar bunyi mengaum, garau dan ganas. Aku masih sedar, tapi bukan aku yang kawal diri aku. Aku nampak bayangan harimau hitam besar muncul di hujung bilik. Mata merahnya sama seperti yang aku selalu nampak dalam mimpi. Ia merenung aku, marah, seakan tak rela aku dilepaskan. Malam tu, ustaz kata rawatan masih belum selesai. Saka tu terlalu kuat dan ia dah lama duduk dalam keturunan aku. Dia pesan aku kena kuat semangat sebab saka ni tak akan lepaskan aku dengan mudah. Sejak malam tu, hidup aku berubah. Kadang-kadang aku masih terdengar ngauman dalam tidur. Kadang-kadang aku tersedar tengah malam dengan kuku berdarah, macam aku sendiri mencakar dinding. Tubuh aku makin lemah. Dan aku tahu, selagi saka tu tak diputuskan, aku takkan pernah bebas. Nak kata aku berani, tidak juga. Sampai sekarang aku masih cuba lawan, masih berubat ke sana sini. Tapi dalam hati kecil aku, ada satu suara halus yang berbisik seolah-olah saka tu cuba memujuk aku supaya menerima dia. Katanya kalau aku biarkan,
aku akan jadi lebih kuat, lebih berani, lebih kebal. Dan itulah yang aku paling takut. Bila sampai satu hari nanti, aku sendiri mungkin tak lagi melawan, tapi rela menerima warisan saka harimau yang selama ini menghantui darah keturunan aku. Hari demi hari, tubuh aku semakin susut. Mimpi aku makin nyata. Kadang-kadang aku rasa aku bukan lagi manusia sepenuhnya ada masa. Bila aku marah, aku boleh dengar bunyi ngauman keluar dari kerongkong aku sendiri. Mak aku makin risau. Dia takut kalau aku akhirnya kalah pada saka tu. Satu malam, ustaz yang rawat aku datang sekali lagi. Dia bawakan beberapa orang sahabatnya. Katanya, malam tu dia akan cuba memutuskan ikatan saka harimau yang membelenggu aku. Aku duduk di tengah bilik. Lampu malap hanya diterangi cahaya pelita kecil. Bacaan ayat suci bergema. Makin lama makin kuat. Badan aku tiba-tiba menggigil. Urat aku rasa macam nak putus. Dan pandangan aku jadi kabur. Dari hujung mata, aku nampak bayangan besar. Seekor harimau hitam muncul di sudut bilik. Ngaumannya bergema kuat sampai dinding rumah bergegar. Aku jatuh meniarap. Kuku aku mencakar lantai papan sampai kayu terkopek. Mulut aku bukan lagi milik aku. Suara garau bercampur dengusan liar keluar tanpa henti. Ustaz terus membaca. Suaranya lantang, melawan bunyi ngauman yang semakin kuat. Beberapa kali aku rasa badan aku ditolak sesuatu yang ganas dari dalam. Panasnya tak terkata, macam tulang aku terbakar. Tiba-tiba, aku nampak harimau hitam tu melompat ke arah aku. Tapi sebelum sempat ia menerkam, bacaan ustaz berhenti di satu ayat. Lalu terdengar bunyi letupan kuat gedebum, seakan sesuatu pecah. Aku pengsan. Bila aku sedar, hari sudah pagi. Mak menangis di sisi aku. Ustaz masih duduk bersila, wajahnya pucat. Dia kata, saka tu berjaya dihalau. Tapi bukan dimusnahkan sepenuhnya. Ia lari, mungkin kembali ke tempat asalnya. Atau mungkin sedang menunggu keturunan lain untuk diwarisi. Sejak malam itu, aku tak lagi bermimpi hutan atau harimau. Badan aku mula sihat, walaupun parut cakaran di dada aku masih kekal sampai hari ini. Ustaz berpesan, jangan sesekali lupa solat dan amalan, sebab saka itu akan cuba datang lagi kalau aku lalai. Dan sampai sekarang, bila aku lalu kawasan hutan waktu malam, bulu roma aku tetap berdiri. Kadang-kadang, aku masih terdengar sayup-sayup bunyi ngauman jauh dari dalam gelap. Seolah-olah saka harimau tu masih memerhati.